Aku nak share satu cerita yang mungkin dapat mengubah pandangan korang dan perspektif korang terhadap rahmat Allah dan juga sifat pemaaf Allah. Ada satu hadis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, Jibril dia ceritakan Nabi Muhammad, masa laut terbelah yang Nabi Musa AS lari daripada Fir'aun tu. So masa ni Nabi Musa dah seberang dan Nabi Musa dia nak tutup lah lautan yang terbelah tu. Dan masa Nabi Musa dia tutup, Fir'aun ni dia tergapai-gapai, macam lemas lah. Masa tu Jibril bagi tahu yang dia masukkan, dia sumbatkan pasir, dia sumbatkan air dalam mulut Fir'aun ni sebab dia tak nak di akhir hayat Fir'aun ni dia beriman kepada Allah. Dia tak nak Fir'aun sebut perkataan beriman kepada Allah ni di hujung ayat ni. So daripada kisah ni kita boleh nampak yang sifat murah Allah, sifat pemaaf Allah, rahmat Allah ni sangatlah besar, sehingga kan Jibril tu sendiri dia dah boleh tahu dah kalau Fir'aun sebut beriman di hujung hayat dia, boleh jadi Allah maafkan. So sebenarnya apa yang kita nak takut? Kalau kita bertaubat dengan sebaiknya, lagi-lagi bulan Ramadan yang akan datang ni pintu taubat dibuka sepenuhnya. Rugilah kalau kita tak manfaatkan. Inilah masanya guys. So tak ada alasan lah untuk kita mensia-siakan Ramadan 1447 Hijrah yang akan datang ni. Pesanan untuk diri sendiri dan orang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil.